Anda sekarang sedang menonton rancangan Nona. Jadi perusahaan industri kampung sebenarnya membantu makcik-makcik dan juga orang-orang kampung mendapatkan pendapatan mereka. Jadi tadi Abang Man sebut kepuk ikan saja. Sebenarnya kepuk ikan saja. Maksud dia kepuk dengan banyak isi ikan lah. Dia punya tagline dia buat macam nak makan diri. Macam kita nak makan buah bacang. Maksud dia. Tak, dia buat tu seolah-olah macam dia nak makan sendiri. Macam kita nak makan sendiri, mestilah kita buat yang paling sedap. So ini tempat dia. Ini dia punya HQ lah dekat Kampung Wakaf Tengah, Kuala Terengganu. Sebelah airport yang dekat sebelah sini. Tapi dia ada juga cawangan. Kepuk ikan saja. Dia nombor 2 yang ada dekat sebelah bandar sana. Anda ada 2 pilihan lah. Tapi orang yang nak biasa nak balik KL ikut highway, kadang-kadang yang sini lebih senang lah sebab trafik dia lebih teratur lah dan tak banyak sangat kereta. Tapi disebabkan hari ni adalah cuti sekolah, dah boleh tengok kereta penuh. Sebab kalau hari biasa kita datang sini tak adalah banyak sangat. Dekat kepuk ikan saja. Apa yang berlaku sekarang pun saya tak tahu. Sebab biasanya kalau kita datang dekat sini, kami datang dekat sini, tak adalah seramai ni. Biasa saya boleh lepak-lepak je, saya boleh berguling-guling dekat depan tu. Tapi dah macam apa tadi, ramai betul orang kan. Jadi jom kita tengok apa yang dijual kat sini. So ada macam-macam jenis kopok. Kopok keping, kopok leko yang dah siap goreng, kopok leko yang frozen. Oh ni kalau nak beli, nak buat buku balik Kuala Lumpur, biasa orang beli ni hot frozen, dia panggil hot frozen. Dia ada macam-macam jenis supplier, banyak orang hantar tu yang dah siap goreng, yang tu nampak atas-atas tu semua. Kopok ni kalau tip dia, kalau kita nak beli, yang kita kena tengok dalam tu kadang-kadang dia dah berputih-putih, ada putih. Tu maksudnya kopok tu dah lama lah. Kata kalau kopok tu baru kan, fresh kan, dia orang baru slice apa semua, dia packing nampak kopok tu segar, tak ada yang pecah-pecah apa semua. Saya tahulah, saya memang jenis kopok ni memang sentiasa ada dekat rumah saya. So macam inilah proses untuk membuat keropok leko. Anda sekarang sedang menonton rancangan Nona. Jadi perusahaan industri kampung sebenarnya membantu makcik-makcik dan juga orang-orang kampung mendapatkan pendapatan mereka. Jadi industri ini sudah tidak lagi kecil, dia menjadi skala yang lebih besar, import ekspor. Jadi anda boleh nampak macam mana dia goreng apa. Tapi sebenarnya yang goreng tu nanti dia akan pack juga. Dia akan pack jadi yang biasa dan juga frozen. Yang frozen tu nak balik Kuala Lumpur, dia buat goreng di rumah. Jadi tengoklah, memang banyak makcik-makcik apa semua fresh. Dia uli kat situ, kat tepung apa semua, dia goreng terus dekat situ. Selamat datang ke kedai kepuk ikan saja.